Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni saya ada order speaker, hadapan speaker kau cantik lah. Saya rasa tebal bungkusan. Nampak sangat tebal bungkusan dia memang elok, sampai pun tidak terlalu lama. Kena buka berhati-hati lah kan. Kita tak tahu kalau ada dia bagi free gift ke apa, kita salah gunting mungkin dapat merosakkan bahagian dalam ni. Menjaga produk dan memang terbaik lah. Bungkusan dia 5 bintang, memang terbaik. Jadi inilah dia dalaman dia. Okay, nama STX510B memang dinamo pionir Karosegia. Okay, kita buka tengok dalaman dia. Dia bagi description tapi semua dah bahasa Jepun lah. Berat berat. Saya rasa yang ni dalam 500 gram atau 400 gram ataupun 300 gram. 300, 400 atau 500 gram memang berat Kalau saya letak dua ni boleh mencapai 800 gram ni. Memang cantik. Dia ada bagi skru lah. Okey, kita bagi skru. Ini kiri dan ini kanan lah, lebih kurang. Bungkusan ni memang cantik memang cukup cantik lah. Saya sebelum ni tak pernah pakai, jadi saya pun harap elok dan boleh guna dalam jangka masa yang lama lah. Kalau ikutkan mungkin dia berlampu di sini tau, di warna putih ni. Mungkin dia mengeluarkan lampu lah pada waktu malam ataupun kita buat Swiss, dia keluar lampu. Saya tak pasti lampu warna purple ke, biru ke, ice blue, saya tak pasti. Okey, kalau ikutkan dia ada 4 wire jadi 2 wire ni untuk speaker saya rasa, dan lampu atau wire merah hitam ni untuk lampu. Saya rasa hitam merah untuk lampu, dan 2 wire warna emas ni speaker. Kita akan join lah, kita akan pasang nanti. Saya akan tunjuk cara pasang. Dia memang cukup cantik lah memang cantik. Ini pun boleh laras kiri kanan dia boleh laras. Lebih kurang macam tu, dia boleh laras. Nanti saya akan tunjukkan cara pasang. Bungkusan barang memang sampai dalam keadaan yang baik. Nanti kita akan test. Okey geng, speaker ni saya cuba test lampu dulu Dia punya wire untuk speaker ni saya tak sambung lagi. Saya cuba nak tengok dia punya lampu hidup ke tak. Okey, saya cuba saya cuba on off jap. Dia punya, saya ambil daripada fuse box Okey, sebentar geng saya cuba tunjuk lampu dia berfungsi macam mana. Okey tak? Jom tak? Okey jadi ni saya dah sambung hitam dia. Okey, saya sambung hitam jap dekat
Okey. Itu Okey, cantik. Hidup. Lampu hidup. Setakat ni lampu hidup. Macam ni. Cantik Dia bagi saya dia tak silau. Nampak macam terang tapi dia tak silau. Nampak macam terang tapi dia tak silau, geng. Okey. Nampak Saya akan buat switch lah. Saya takkan join tu on lampu ni setiap masa. Saya akan buat dia on off. Saya akan buat switch on off untuk bila saya tak nak join dia dekat steering ataupun saya tak nak join dia dengan lampu malam. Jadi bila siang gelap saya nak cuba pasang lampu ni, kita boleh, kalau kita buat switch, kita on off saja switch tu. Jadi saya akan buat switch on off melalui box lah. Saya akan tarik wire untuk buat switch Saya tak akan sambung melalui lampu kereta on off. Okey saya akan tunjuk saya pasang semua. Okey, ni saya baru beli Saya beli dekat hardware je sebab saya nak beli kat Shopee, saya lupa benda ni. Switch. Sebenarnya saya ingat nak buat dekat je dekat lampu, maknanya buka lampu speaker ni on, tapi saya ingat pakai ni lah, switch lah. Mungkin sebab apa, bila kita buka lampu malam, tiba-tiba lah silau kan, kita balik kampung ke apa silau, kita boleh tutup kat sini. Tapi kalau kita join dengan lampu kereta, bila lampu kereta on, speaker akan on. Jadi kita rasa macam bila kita silau, kita tak boleh nak tutup lampu malam kan, sebab malam kita nak bawa kereta kan, jadi kita terpaksa menghadap silau dia. Jadi saya gunakan switch lah, saya buat switch. Jadi saya nak test switch ni elok ke tak. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim Okey. Saya cuba join kat bawah. Okey, saya nak tengok dia on off tak. Okey. Okey. Hidup Okey. Edit saya join tengah. Okey. Saya tutup. Dia tak. Okey. Dia tak akan menyala bila saya on. Okey. Dia hidup tak menyala. Okey, dia hidup Okey. Cantik. Jadi saya buka ni dululah untuk join dia punya speaker dan juga lampu. Okey. Ni wire speaker wire speaker. Okey, kita akan ambil lagi ni untuk wire lampu. Tak maaf jika kualiti video tak baik sebab gelap Okey. Okey.
Ni speaker. Okey, yang lampu ni saya tak potong dulu. Sebab saya akan join ke sana. Saya akan join ke sana untuk masuk ke lampu sebelah sana. Okey. Okey, agak gelap ni. Okey. Jadi ini pun saya akan buka bila nampak. Ini wire ni sini mahala ke sana. Ini saya buat wire speaker. Okey, ni wire speaker Dia akan keluar kat sini. Okey, yang ini satu wire lampu. Saya tu join situ. Wire lampu tu masuk terus ke sana. Hitam putih masuk ke sana. Bila sampai ke sana, dekat sini dia kena buat double. Jadi nanti saya akan tunjuk buat double. Yang double, satu hitam akan terus masuk ke body, satu merah akan masuk ke sini. Saya akan buat switch. Saya akan buat switch macam saya tunjuk tadi. Ini mungkin saya akan letak sini. Mungkin. Jadi merah masuk ke sini, in, out, masuk ke terus ke fuse. Masuk wire yang tadi saya ambil fuse. Saya tu ambil kat fuse. Fuse tu kita boleh join. Kita akan ambil box. Pilih je mana-mana fuse. Ambil fuse 10 lah. Yang elok ambil fuse 10. Join dekat fuse tu. Okey, ini semua dah siap. Kita akan pasangkan. Akan tebuk untuk pasangkan ni di tapak ni Okey. Okey, saya akan tunjuk. Okey. Saya dah ukur, saya akan tebuk lebih kurang di sini lah ikut daripada kepala skru tu. Okey. Okey. Saya akan tebuk Okey, saya sudah siap tebuk. Ini untuk laluan wire Okey, saya akan cuba test. Ini laluan wire dia. Jadi satu lagi saya akan ikat di sini Satu laluan wire, satu lagi laluan speaker. Okey. Saya akan tunjuk satu lagi. Okey, saya buat dua lubang tau. Satu untuk ikat speaker, satu lagi lubang wire Okey, saya akan ikat. Okey, macam ni. Ini yang saya dapat sekali lah. Dia bagi Allen key dengan skru. Okey.
Ni satu saya akan keluarkan ni. Saya akan keluarkan, mungkin kita tak perlu gunalah ni. Ni untuk ikat supaya dia ketat lah lebih kurang. Okey. Okey. Nampak kedudukannya. Jadi macam ni lah dia memang terkeluar wire dia. Boleh guna alternatif lain lah untuk buat casing ke apa. Jadi saya dah siap ikat. Okey. Okey, saya sedap rasa lah. Okey. Kedudukannya macam ni Saya akan pergi pasang ke kereta untuk sebelah kanan ni dulu. Okey, kedudukan ni cantik Okey, macam ni. Saya akan wiring speaker dan lampu. Dan saya akan buat sebelah kiri sama macam yang saya tunjuk sebelah kanan ni Okey.
Wiring dia sama je. Wayar merah dan wayar hitam untuk lampu. Okey, saya akan sambungkan dulu wayar lampunya. Jangan tertukar Okey, ni lampu. Saya beli yang wayar macam ni senang sebab dia dah ada sekali lah, maknanya wayar yang double. Biasa saya memang pakai wayar macam ni lah. Okey, warna biru ni saya buat warna merah lah. Warna putih ni tak ada tanda, saya buat warna hitam. Okey. Okey, kita join terus. Okey, jangan ikat ketat-ketat dulu, kita biarkan dulu longgar sebab kita akan buat satu lagi wayar. Okey, satu lagi ni merah. Okey, ini kita belum siap lagi sebab kita kena buat switch kena di sinilah. Saya akan buat di sini, jadi saya akan ambil wayar lagi. Okey, ni wayar switch Okey, saya akan ambil switch, join di sini. Okey, ni yang switch lah, lampu switch. Okey, masuk 3 terus. Okey, wayar lampu dah settle. Kita ambil wayar speaker sebab speaker dia sama juga. Ini ada line, ni tak ada line. Okey, kita akan potong. Pastikan jangan terputus lah sebab saya pakai gunting. Saya tak ada cutter, saya pakai gunting je. Okey, jangan tertukar. Kalau boleh jangan tertukar dia punya wayar lah. Kena hati-hati, pelan-pelan. Okey. Sebenarnya wiring kereta ni lebih kurang wiring rumah je. Hitam, merah, hitam, positif, negatif. Tu saja sebenarnya. Saya pun sebenarnya tak berapa mahir pun wiring kereta sebab saya ada kemahiran wiring rumah. Saya pun buat sendirilah.
InsyaAllah. InsyaAllah. Harap dalam keadaan baik dan okey. Okey, saya tunggu sambung Saya tunggu sambung. Ni speaker wire kita akan join dengan speaker kereta lah. Okey, nanti jangan kita kena double tip lah ni. Kita akan tip dia selepas dah siap. Kita tip. Kalau tak tip nanti tersentuh dengan body apa semua, takut current lah, ataupun dia boleh jadi ada masalah lah kemudian hari kalau kita tak tip ni. Kalau boleh pakai tip yang PVC tu, warna hitam tu. Okey, ini dah siap. Saya akan tip Okey, saya dah tebuk. Nampak dia ngam-ngam lah Saya tebuk pun pakai gunting je Saya pusing pakai gunting. Cara dia macam ni. Macam ni Okey. Ni pusing je. Pusing. Tengok. Pusing. Sebab tepi-tepi tu tajam, jadi dia akan pusing lah. Dia akan berlubang lah. Tak perlu, saya pun tak ada mata grill ke apa, jadi saya pakai jadi dia ngam-ngam lah. Okey, kalau saya tolak tu tutup Okey, nanti saya akan sambung wire semua. Saya akan tunjuk dia punya keputusan speaker sebelah kanan ni berfungsi dia macam mana. Okey. Sebelum saya sambung, saya guna penyambung ni Ni beli kat Shopee je. Pakai ni lah, cantik sikit. Sebab kita wiring sendiri ni sebab kita nak cantik. Sebab kat kedai ni mungkin dia buat cincai-cincai kan. Jadi biar kita buat sendiri, besok lusa kita tahu yang kita buat tu laluan wire semua puas hati. Jadi maknanya kita buat sendirilah, pelan-pelan. Jadi ni saya guna ni untuk penyambung semua. Okey. Okey, wire ni sambung dengan yang saya tunjuk tadi. Pakai ni, pakai plastik, terus masuk ke besi Okey. 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 Jadi saya tunjuk sikit-sikit yang ada line biru ni kita buat switch. Jadi wire merah dia saya dah standby untuk switch. Jadi warna hitam ni kita sambung terus masuk ke body Tapi saya tak sambung lagi ke body sebab speaker sebelah kiri kita tak siap lagi. Jadi saya akan sambung ke sini. Hitam tu masuk ke body. Ini buat switch tu masuk ke fuse 10 dekat box mana-mana boleh cari Nanti dah siap semua, saya dah siap pasang. Saya tengok dia punya lampu hidup dengan speaker dia. Jadi speaker ni, wire speaker ni kita akan ambil dekat sini je. Kita akan cari wire speaker. Jadi mungkin saya akan ambil wire speaker belakang. Jadi ini speaker depan. Okey, ni speaker depan Saya ambil belakang je. Belakang tak kacau. Belakang ada kuning. Ni semua belakang Azia saya speaker belakang tak ada. Jadi tu fuse tak ada. Jadi saya akan potong ni. Saya akan ambil.
sebelah kanan atau sebelah kiri. Ni kiri atau ni kanan Kanan saya akan ambil speaker sini kanan. Speaker belakang kiri saya akan ambil kat situ. Saya ambil wire speaker belakang. Okey, kita akan tengok dia punya. Saya akan sambung siap-siap. Nanti semua saya akan tunjuk dia punya speaker dan lampu dia. Okey, bila saya dah sambung wire fuse hitam dan merah. Jadi sini saya akan cuba join. Nak tengok dia punya lampu tu hidup tak Sebentar ya. Okey. Maaf geng kalau video memang tak berapa cantik kali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni saya tak sambung lagi dekat fuse. Dekat dia punya switch. Jadi saya nak tengok dia punya on tak. Okey, cantik. Ni okey. Kita akan tengok. Okey. Jadi lampu bila kita on, pak, off. On, off. Okey. Jadi saya akan ambil switch. Saya akan tengok switch tu macam mana, elok tak. Okey. Ni switch ni Jadi kita akan test. Kita akan test lah Okey. Okey, nampak saya letak tengah. Okey. Okey, cantik. Jadi okey, cun. Okey, cun. Okey. Kalau nak safety, saya tip lah dekat sini supaya tak bergerak Okey, kita buka. On. Okey, nampak. Okey. Off. On. Off. On. Off. Okey. Cun. Saya akan siap pasang semua. Kita akan dengar bunyi. Dan lampu saya siap pasang sekali dengan sana Okey. Okey, nampak geng Saya buka radio. Kita tengok sana. Ada tak perubahan lagu? Dia punya bunyi. Cantik geng. Saya ambil speaker belakang Okey, saya akan siap pasang semua. Okey, kita tengok nanti. Okey. Saya dah siap pasang kiri dan kanan Okey kiri dan kanan. Okey, kita test. Memang cun. Memang cun. Okey, cun. Dan kita try buka lampu. Memang cantik. Okey geng, subscribe geng jika video ni sedikit sebanyak dapat bantu geng-geng semua untuk pasang. Okey geng, terima kasih banyak. Assalamualaikum.